Nampaknya dia tak putus asa. Masih cuba nak ambil hati aku. Siap nak buat breakfast lagi tu. Harap-harap tak terbakar lah kuali tu. Awak baru sampai ke? Baru je ni. Tapi sempatlah tengok muka you berkerut tadi nak siapkan breakfast ni. Awak bagi saya 5 minit kejap Apa yang awak tercakap kat sini lagi? Pergilah duduk, pergi duduk. Nanti saya tak fokus nanti kalau awak pandang-pandang saya. Hana, no need to talk about your feelings. You pun sendiri tahu kan, yang I ni dah ada isteri. Dah ada wife. Yeah, I know. I memang takkan ganggu pun. Cuma satu je I nak minta dari you. Kalau betul lah you sayangkan isteri you, I nak you cakap dengan I betul-betul. Sebelum I balik dari sini. I rasa tak ada urusan pun. I nak confess depan you pasal benda tu. Okeylah. I pun lepas ni ada meeting lagi. I pergi dulu. Bye. You know what sayang, I tak kisah pun you nak kahwin dengan I dekat hotel 5 star ke, kat planet Mari ke, kat planet Pluto sekalipun. But sayang, I just fikir lepas kahwin, banyak lagi duit kita nak guna, okay? Boleh guna for honeymoon, kita boleh berjimat. So why not kita just buat majlis yang simple but meaningful. What do you think? You ni, kita kahwin sekali je tau. I nak majlis kita tu, kalau boleh I kenang sampai bila-bila. Alas kalau you plan nak kahwin dua. What? Seriously? I baru je nak lega settle fikir pasal kahwin. Lepas tu you nak cakap apa? Topik kahwin dua pula? Are you kidding me? You know what? I nak gerak dulu. I nak jumpa Bel. So, kalau you nak discuss lagi pasal ni, we will talk over dinner. Okay? Bye. Take care.